dark side ni lama dah ada. Oh, dulu dah ada? Oh, ada. Saya tak tahu lah, zaman akak dulu ada. Macam-macam. Zaman saya dulu, sebab kita tak ada social media dulu. Jadi mungkin terhad lah kan. Tak adalah nak sewa-sewakan video ke, gambar-gambar ke. Tapi zaman kami, mungkin zaman-zaman sebelum-sebelum ni, kita macam-macam pekerjaan wujud. Oh ya? Ya. Boleh bagi contoh? Bagi contoh. Tapi janganlah direct sangat. Jangan direct sangat. Dia ada yang jadi anak ikan. Zaman kita orang jadi anak ikan lah. Apa lagi dia orang panggil ni? Sugar baby, sugar daddy. Semua ada zaman kita orang. Ni yang sekarang punya terms lah, sugar-sugar ni. Sugar-sugar. Dulu kan. orang panggil anak ikan je kan? Anak ikan. Ataupun, yelah, simpanan ke kan. Ada simpan dekat mana-mana, apartmen, kondo kan. So benda tu sebenarnya depan mata berlaku. Depan mata kat orang berlaku. Ya, pengalaman. Memang ada yang apa tu, yang kenal. Ada juga yang mendapat tawaran. Dia macam akan dapat tawaran? Kita tak cukup cantik. Tak adalah. Tak cukup cantik dah dapat tawaran.